Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya HL Estate. Kali ni saya nak house tour rumah di Cyberjaya Superlink. Besar gila. Dia rumah teres tapi besar gila. Yang mana yang mencari rumah landed tapi berkonsepkan resort ala-ala Bali, boleh consider beli rumah ni. Sebab apa? Sebab harga dia tak terlampau mahal dan tak terlampau murah. Harga standard dan mampu bilik. Yang mana nak cari rumah landed dan ala-ala resort, ini rumah yang paling terbaik. Okey, sebelum tu saya nak house tour rumah di kawasan depan ni dulu. Kalau anda tengok pusing depan ni, dia macam open, bukan macam memang open konsep. Open, versi open. Yang mana kalau tengok ni boleh parking lagi. Dan depan ada playground. Kat sana ada playground, sini ada macam tempat duduk santai-santai. Suasana sini memang sangat tenang gila. Okey. Okey, jom kita tengok. Ni rumah yang saya nak jual. Kita tengok, kita bincang, kita pasal parking dulu. Parking ni kalau awak semua tengok boleh muat ada 1 2 3 4 5 ni butik kereta. Dan kalau ada orang nak mari lagi, jangan risau, boleh parking lagi depan tu. Dia face open. Jom kita tengok rumah ni. Okey, welcome to resort idaman anda. Ini bukan macam resort, tapi ini adalah rumah anda. So, beli rumah ni memang cuci kaki. Jom masuk. Sebab apa cuci kaki? Sebab korang tengok. Okey, dengan korang tengok sendiri, semua full house ni, owner dah buat wainscoting wall, warna putih bertemakan style-style ala-ala British. Cantik gila. Dengan kat sini, owner temakan ada cermin, ada aircon, dan korang nampak kat sini, inilah korang dapat lah. So kat sini adalah living area yang pertama. Kita ada sliding door. Sliding door ada. Lepas tu ni owner buat konsep macam ada tulisan la ilaha illallah, owner Malay. So inilah ruang-ruang dia. Okay, jom kita tengok. Dekat bawah ni macam ada satu bilik dan satu tandas. Ni satu bilik ni macam owner buat ruang solat. Kat sini boleh buat tempat sembahyang. Ni bilik yang owner buat tempat sembahyang. Boleh tengok. Dan kat sini ada satu tandas bawah. Ni owner buat kitchen cabinet. Kitchen cabinet cantik kat luar ni. Jom kita masuk di bahagian dapur. Bahagian dapur ni dia konsep macam tertutup. Boleh follow saya. Ni full kitchen cabinet, sangat-sangat cantik. Dan dia boleh akses di bahagian luar. Bahagian luar ni yang saya sangat teruja gila. Sebab apa? Sebab ni satu lagi. Ni macam ruang tamu yang kedua lah, untuk anak-anak buat main game kat sini lah. Yang menarik kat sini, saya tengok kat sini, memang macam ala-ala resort. Sebab apa? Sebab tu pemandangan sini memang resort sebiji. Baik ke sini, tenang gila. Okey, ni bahagian kat tepi saya nak tunjuk. Ni boleh buat tempat sidai kain lah. Ni tempat sidai kain. Okey, jom kita tengok tingkat atas pula. Semua bilik ada 5 bilik dan 1 bilik tambah. Total semua 9 bilik akhir dah. Dan ada 5 tandas. Ni adalah dikonsiderkan macam bilik master. Bilik master. Jom follow. Bilik master ni ada balcony kat luar. Ada balcony. Boleh tengok view depan facing open tadi dah. Dan macam saya kata, apa yang korang nampak ni owner bagi lah. Owner tinggalkan lah. Ada wardrobe, bathtub pun ada. Memang comel. Memang style ala-ala resort. Jom kita ke bilik seterusnya. Tak buka Okey, di ruang ni boleh buat macam ruang baca lah. Ruang tengok cahaya ni. Cahaya daripada langit turun wahyu. Ni tempat ruang untuk kita tambah ilmu bagi saya. Ada aircon, owner buat siap ada aircon semua. Memang jimat elektrik. Sebab apa? Sebab tak perlu buka lampu. Kita direct cahaya matahari. Okey.
Yang ke seterusnya, bilik yang kedua untuk tingkat atas ni, bilik kedua standard, ada tandas. Dalam bilik ada tandas. Okey. Bilik yang ketiga, bilik ketiga pun dalam bilik ada tandas. Sama. Ni dia facing tasik. Facing tasik. Okey, jom kita tengok tingkat atas sekali. Ada gapo ke tingkat atas ni? Okey, tingkat atas ni dia ada sebilik je. Dia 2.5 story. Kira 2.5 tingkat. Sini ni boleh jadi ke office lah bagi saya. Bilik tingkat atas ni boleh jadi ke office. Dia tak ada balcony, cuma ada tingkap je. Kau boleh buka, saya tak pasti. Dia ada tandas. Okey. So itu sahaja pasal rumah ni. Luas dia 20 kali 85, besar. Dah ada 5 bilik. Total semua 6 bilik dan 5 tandas. Dan gated garden. Jom kita turun. Okey, siapa yang berminat boleh PM nombor saya ni. Kita view sama-sama. Dan saya akan tolong uruskan sampai anda dapat unit ni lah. Ataupun siapa yang nak saya bantu untuk saya jualkan rumah dia, boleh PM saya juga. InsyaAllah saya bantu. Okay, see you the next video.